Okey, semua dah ready? I ada idea. I rasa better you kau ni. Ibu. Takut. Tu siapa? Panggil saya Baby. 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 Baby kita. Ya, selalu panggil baby. Baby, esok pakai cantik pun dapat pahala lebih sebab you tu kurang pahala. Mulakan tahun baru anda dengan filem-filem yang terbaik. Pastinya sensasi di sini. Action! Filem-filem penuh warna menanti anda. Ceraikanlah dia. Kenapa tak perbezaan dia? Dia kata zombie ni macam dugong gunting. Habislah kita. Hantu dia ni dah mengamuk. Aku bukan kau dengan kau. Mula-mula benci lepas tu suka. K-pop sangat. Meriahkan malam Ahad dengan hiburan, tawa dan cinta. Semuanya di Astro Warna. Jangan terlepas menyaksikan mereka di Astro Sensasi. Kena beritahu, ini saya cerita. Teknik hebat kan? Baju marhaban kita yang baru. Oh my God, mesti seronok kan? Pengalaman yang indah dikongsi bersama. Our circle is our reflection. Jom saksikan mereka Isnin hingga Jumaat 7 malam. Pastinya sensasi di sini. Awak cinta pertama dan terakhir saya. Dua hati kini menjadi satu. Selagi saya hidup, saya takkan abaikan awak. Ritz memang suami yang perfect. Selalu buat saya rasa happy. Tapi dia selalu tak ada. Saya ada, Arwah. Saya akan jaga awak. Saya akan tunggu masa yang tepat untuk awak jatuh cinta dengan saya. Saya nak awak ceraikan saya. Adakah ini takdir mereka? Tarek Rizwan, His Treasure. Pastinya sensasi di sini. Dia boleh kahwin lebih dari satu. Dugaan hidup bermadu. Dia duakan akak. Kenapa? Dia seorang suami yang adil. I'm sorry. Benda dah nak jadi. Aku akan balas dekat kamu. Selamat pagi semua. Jangan duduk. Dia masak sendiri. Awak ni dah kenapa? Okey. Kau buat apa dengan Danah? Saya tak buat apa-apa lah. Jana sakit masuk hospital. Puas hati. Mampukah suami berlaku adil? Hijrah Jannah, Isnin hingga Jumaat. Pastinya sensasi di sini. Anda bersama saya Awal Asyari dan ini adalah The Last Trio Standing. Malam ini 10 trio akan berentak untuk mempertaruhkan karya dan juga kreativiti masing-masing. Jadi jom kita saksikan. The Last Trio Standing. Pastinya sensasi di sini.